Alright folks, today we are going to study at math which is chapter 1.1 tingkatan 4. Okey, untuk permulaan fungsi ni boleh ditulis dalam dua bentuk. Sebagai contoh, f(x) equals to 2x tolak 1, tapi dia juga diboleh tulis dengan tata tanda fungsi which is seperti ni, f(x) equals to 2x tolak 1. They mean the same thing. Fungsi selalunya divisualisekan dalam bentuk macam ni, dalam bentuk graph, dalam bentuk set dan dalam bentuk set nilai. Tapi antara tiga ni, dua ni lebih popular than the other. Cuma untuk for your knowledge, korang kena tahu juga. Now, soalan yang paling popular. Adakah fx2 equals to y? Yes, jawapan dia yes. Dalam satu bulatan, luas dia adalah pi j squared. Dan apa-apa nilai j, which is contoh 2, 4, 6, they will result in a different value for luas. So, maksudnya kita boleh conclude yang luas ni actually macam y dan j ni macam x. That's about the concept yang korang kena faham. Kita dah cakap pasal dua bentuk fungsi yang common, which is set dan bentuk graph. Tapi macam mana kita nak menentukan hubungan tersebut adalah fungsi atau tak. And that's why kita tengok dari page ni, ada dua sentence yang korang wajib hafal. Which is satu, setiap objek mesti ada satu image dan setiap objek mesti hanya ada satu image sahaja. Okey, contoh, korang tak payah tengok set sebelah kanan langsung. Korang tengok je. Adakah setiap objek ada arrow? Dan adakah setiap arrow tu hanya ada satu? Kalau sebegitu, then dia adalah sebuah fungsi. Kita tengok contoh sebelah pula. Adakah setiap objek ada arrow? Dan adakah setiap arrow hanya satu? Kalau jawapan dia ya, dia adalah sebuah fungsi. Korang tak payah tengok kanan pun, walaupun kanan ni nampak pelik. Tak payah tengok pun. It is a fungsi. Contoh 3 pula. Adakah setiap objek ada arrow? Ya. Dan adakah setiap arrow tu hanya ada satu? Objek X ada lebih daripada satu image. Maka dia adalah bukan fungsi. Okay, kita tengok contoh sebelah pula. Adakah setiap objek ada arrow? Alamak, Z tak ada arrow. Maksudnya, ini adalah bukan fungsi sebab salah satu objek tak ada image langsung. Antara hubungan yang korang kena tahu adalah dua je yang penting sebab hubungan satu kepada satu adalah hubungan seperti ini. Hubungan banyak kepada satu, which is banyak kepada satu. It's quite literal. And dua ni je yang korang kena hafal truly sebab selain daripada tu, dia adalah bukan fungsi. What about bentuk graph? What about menentukan sama ada dia adalah fungsi dalam bentuk graph? Okay, that's why kita ada ujian garis mencancang or vertical line test. In case korang tak hafal apa maksud mencancang just like I did, make sure korang hafal maksud vertical which is straight. Sebuah graf adalah fungsi jika ujian garis mencancang hanya memotong pada satu titik sahaja. Kita tengok contoh ni, dekat at any point of the graphs, it will hit the graph at only one point. So this adalah fungsi. Contoh ni, at any point of the graph, it will hit the graph at only one point. Ni pun adalah sebuah fungsi. Dan dia juga dekat mana-mana titik dalam graph, dia akan memotong graph pada satu titik sahaja. Manakala kalau graph berbentuk macam ni, dia adalah bukan fungsi sebab at any point, dia memotong pada dua titik. Tak kisahlah kalau dibentuk macam ni, di mana dekat sini dia memotong pada satu titik, tapi dekat sebelah ni dia memotong kepada banyak titik. Dia still adalah bukan graph. So, ujian garis mencancang ni dia mesti semua at any point of the time dia mesti hit satu titik sahaja. Ni adalah jenis-jenis fungsi yang common yang for additional knowledge tapi penting juga. Contoh, y equals to x. Dia adalah graph linear yang y start dengan x sampai macam ni sahaja. And secondly, y equals to x square, which is quadratic. Korang akan belajar dekat chapter 2 nanti. And 3, cert. Y equals to cert x, which is bentuk dia macam quadratic tapi 90 degree terbalik. Dan ni yang penting, and I selalu lupa dalam test dulu, which is bentuk modulus ni. Dia adalah bentuk macam V sebab bentuk modulus ni, sebab modulus adalah korang letak apa-apa nilai, dia akan jadi positif. Macam negatif 2 akan jadi 2, 2 akan jadi 2, negatif X akan jadi X. Jadi, that's why, dekat mana-mana nilai X, walaupun negatif, nilai Y dia akan sentiasa positif. That's why bentuk dia macam V. Okay, kita tengok latih diri 1.1 dari buku teks. Tengok, nyatakan sama ada hubungan berikut adalah fungsi atau bukan. Okay, kita guna trik tadi. Adakah setiap objek ada arrow? Ada.
Dan adakah setiap arrow tu satu sahaja? Ya, maka dia adalah fungsi. Fungsi. Setiap objek ada image dan setiap objek hanya ada satu image. Kalau dia tanya apa tu hubungan, ni adalah hubungan 1:1. Okey, soalan 2 pula. Tengok, kita pakai trick yang sama. Adakah setiap objek ada image? Ada. Dan adakah setiap image tu satu sahaja? Jawapannya ya. Okey, so jawapannya adalah fungsi juga. Fungsi. Same reason dan same thing. Kalau dia tanya hubungan, dia adalah hubungan banyak kepada satu. Okey, soalan 3 pula. Kita pakai trick yang sama. It's still the same thing. Adakah setiap objek ada image? Ada. Dan adakah setiap arrow tu hanya ada satu sahaja? Oops, R ada lebih daripada satu arrow. Jadi dia adalah bukan fungsi. Kerana objek R mempunyai lebih dari satu image. Macam tu sahaja. Alright, next up. Kita nak tentukan sama ada graf yang berikut adalah fungsi atau bukan dengan menggunakan ujian garis mencancang. So, untuk soalan A, jawapan dia adalah sebuah fungsi. So, dekat at any point of the graph, jawapan dia hanya memotong graf pada satu titik sahaja. So, A adalah fungsi. Sebab ujian garis mencancang memotong graf pada satu titik sahaja. Untuk mana-mana nilai X. Okay, soalan B pula. Soalan B, dia ni memotong pada satu graf, tetapi bahagian D, dia memotong lebih daripada satu graf. So, untuk jawapan B, dia adalah bukan fungsi. Kerana ujian garis mencancang tidak memotong graf pada satu titik sahaja. Okey, untuk soalan C pula, dia adalah sebuah fungsi sebab at any point of the graph, dia memotong graf pada satu titik sahaja. Soalan A pula, dengan menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan H dalam sebutan X bagi setiap gambar rajah anak panah berikut. Okay, ni actually korang kena make sure korang punya pattern recognition tu sangat bagus. And actually soalan macam ni, dia tanya fungsi yang common saja, dia takkan terlalu kompleks. So untuk soalan A, 2 ni, 2 dekat sini. 3 ni, 3 dekat sini. 5 ni dan 5 kat sini. Korang boleh nampak pattern di mana nilai X akan sentiasa berada dekat bawah 1. So, actually HX adalah, dia actually suruh dengan menggunakan tata tanda fungsi 3A. Fungsi HX adalah 1/X. Macam tu je. Untuk soalan B, negatif 5 jadi 5, 5 jadi 5. Negatif 4 jadi 4, 4 jadi 4. So, korang boleh nampak pattern bahawa nilai dia tak berubah. Maksudnya dia tak darab apa-apa langsung. Tapi nilai negatif jadi positif, nilai positif jadi positif. So, korang boleh tahu dia adalah modulus. Modulus X to be exact. So, jawapan dia adalah HX equals to modulus X. Okay, untuk soalan C pula. Soalan C ni quite interesting. Okay, that's why korang kena tahu pattern-pattern. Okay, nilai dia berubah tau. Maksudnya dia ada darab something. Okay, so dari negatif 3, dia akan jadi negatif 27. Dari negatif 2, akan jadi negatif 8. Dari 1 pergi 1. Dari 4 hingga 64. Kalau korang dah terbiasa dengan matematik, korang boleh nampak bahawa negatif 3 adalah, kalau dikuasa 3 kan, dia akan jadi negatif 27.
Kalau 2 dikuasa 3 kan akan jadi -8. Kalau 1 kuasa beribu pun dia akan jadi 1. Dan kalau 4 dikuasa 3 kan dia akan jadi 64. So, kita boleh conclude bahawa fungsi ni adalah hx equals to x cube. So, korang kena tahu jenis-jenis fungsi yang common. Ada banyak je lagi. X cube, x quartic, and so on and so forth. So, alright, that's all for today's video. So make sure korang subscribe and follow so that I can continue making more of these videos. And I'll see you again soon.